Ada setengah masjid tak suka, tak mesra dengan kanak-kanak yang datang ke masjid. Kalau tak suka, ada sebabnya, tak apa. Sebab kadang-kadang kita tak boleh nak marah orang masjid juga, kerana hari-hari dia menerima orang yang berbagai. Sama macam Messi. Messi kerja dia layan orang. Kalau dia baru masuk kerja pukul 7 sampai pukul 9 okey lagi. Tapi dah pukul 3 petang, beberapa hal dah kerana orang, macam-macam hal dah. Serabut dah dia. Betul tak? Kadang-kadang dia jadi bekeng, dia jadi musang. Kita kena terima attack masalah dia. Nampak? Kita juga dengan orang masjid. Bukan tahun sekali orang mari masjid, hari-hari. Jadi pening kepala Tok Bilal kerja ke budak-budak. Waktu masuk dalam kolah, waktu orang untuk fika. Waktu masuk dalam bilik main paya, dia serabut dah. Jadi, betul tak? 2 minggu lepas saya kuliah, ada budak mandi kolah. Hak kita cerita tu berlaku pula 2 minggu lepas. Siap buang baju, berenanglah kolah, tebong. Masa orang tengah mayang Isa. Nampak? Dia nak lama dah kolah tu. Jadi jangan kita ni pihak masjid berlebih-lebihan sangat marah. Nasihat molek. Para ibu bapa jangan buat lepas tangan sangat, dan orang masjid tidak keras sadid sangat. Kerana apa? Kerana Tok Imam, Tok Bilal, Tok Syok, semua tu mereka masa kecil main belaka. Hak pandai baca Quran lah ni, imam-imam besar dalam negeri, betul tak? Semua masa kecil tu mari jadi imam lalu ke main dulu. Main dulu. Betul tak? Dan tak ada pelik pun. Dalil Nabi. Nabi ni dia semayang jadi imam, tengah sujud, cucu mari duduk atas belakang, buat kuda, ongek. Nabi pun sujud lama. Bak budak tu tak turun duduk atas belakang Nabi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, tadi kenapa sujud lama sangat? Kata Nabi, masa aku sujud, budak mari main duduk atas belakang aku. Kalau aku akak kepala duduk, dia tidak puas lagi bermain-main. Sedangkan dia beribadat. Lalu aku sujud lama, hingga dia puas, dia pun turun, aku pun angkat kepala. Jadi ra'i ke budak, main. Bukan main selipar, naik atas belakang tu imam tu. Itu indahnya Islam. Itu kalau di rumah kita, anak kita kalau kita naik atas belakang, kita naik atas belakang, budak-budak ni suka enggak? Kita main jalan ngakak gitu, anak buat atas belakang aja kan. Budak-budak dia suka enggak kalau ayah dia buat itu. Kita tak buat, sibuk cari piti. Budak kaya mana kau nampak? Betul tak? Balik lagi buat dulu. Adik naik dulu, ada tadika. Ayah pusing, bukan sakat nak pergi sampai tanah merah. Lah rumah dia pusing. Faham tak? Tak? Mudah tak? Anak jadi suka ke ayah. Habis dia tadika, ada jah satu pula. Habis jah satu, abang pula ada jah 4. Betul tak? Anak pun suruh anak. Nolak bini kita, rasa nak naik sorang. Apa? Berhul sotiang sejik pun. Kali duduk meninggal ayah. Nampak? Jadi kalau budak-budak main, kita nampak, jangan main. Pergi masuk dalam. Pergi semayang. Kata gitu. Biar masuk dalam hati dia, loading dulu. Betul tak? Mari pula seorang lagi, jangan main selipar. Kaki orang payah nak cari selipar. Pergi masuk duduk dalam. Dia dah ikut, dia buat senyap je. Tak apalah, tapi ayat kita tu loading dalam hati dia. Itu cara dia. Soalan seterusnya,